Jom kita lihat apa yang anda akan belajar dalam kursus Asas Keusahawanan. Kursus ni adalah titik permulaan anda untuk tukarkan impian tu jadi satu rancangan sebenar. Anggap je kursus ni macam starter kit anda untuk inovasi, bukan sekadar kelas biasa. Satu perkara penting anda akan belajar, beza antara seorang usahawan dan seorang peniaga. Jadi, apa sebenarnya yang anda akan boleh buat lepas habis kursus ni? Jom tengok! Ada 3 hasil utama dalam pembelajaran ni membawa anda dari konsep asas ke aplikasi praktikal. Kursus ni distrukturkan kepada 4 modul, di mana setiap satu dibina atas yang sebelumnya. Mula-mula, kita akan selami asas dan cara fikir usahawan yang berjaya. Anda akan belajar teori penting, konteks pasaran tempatan dan apa ciri-ciri pribadi untuk berjaya. Seterusnya, kita fokus pada enjin setiap bisnes baharu, idea yang kreatif dan inovatif. Anda akan terukai cara untuk memupuk kreativiti secara sistematik dan nampak peluang untuk inovasi. Kemudian, kita akan lihat macam mana teknologi membentuk bisnes moden dan cara untuk pasarkan idea anda. Modul ini merangkumi bidang teknologi tinggi dan asas untuk membina strategi pemasaran yang kukuh. Akhir sekali, anda akan belajar cara untuk analisis dunia sebenar bagi mencari dan menilai peluang perniagaan. Di sinilah anda belajar menilai peluang, faham struktur syarikat dan cari sumber modal yang ada. Jadi, macam mana nak tunjukkan kemahiran baru anda ni? Penilaiannya fokus pada aplikasi. Grade anda kebanyakannya berdasarkan laporan projek dan pembentangan dengan hanya sebahagian kecil ujian. Poin paling penting, semua yang anda belajar akan memuncak dalam penghasilan dokumen bisnes yang sebenar. Kursus ini menyediakan rangka kerja, alatan dan kaedah untuk anda bermula. Satu je soalan yang tinggal. Apa yang akan anda buat dengan semua ilmu ni? Itu terpulang pada anda.